Yang ada depan saya ni ada dah yang umur 40 tahun ke atas. Ada dah yang umur 40 ke atas. Ada no. Sebab duk nampak macam 30 ke bawah tu yang duk tanya lah. Baik. Siapa yang 40 tahun ke atas, kita cadanglah. Saya sebut sepintas selalu saja. Ayah-ayah, ibu-ibu di sini, kalau boleh, ada 7 amalan yang mana bila kita buat, sampai masuk dalam kubur, kita akan dapat pencen. Kita minta tolong buat amalan ni. 7 amalan ni. Saya sebut ringkas-ringkas. Yang pertama, Nabi sebut, hadis ini riwayat Anas bin Malik. Baginda sebut, yang pertama sekali, mengajarkan ilmu kepada orang. Sebab itu kalau boleh cari peluang, ajak ilmu pada orang. Ajaklah masyarakat. Selama mana masyarakat praktik apa yang kita ajar, selama tu kita dapat pahala. Ibu-ibu di belakang, kalau boleh ajak anak. Ajak anak. Anak tak ada saya, cari anak angkat. Anak angkat pun tak ada, cari anak tiri. Yang mana faham-faham. Kan? Ayah-ayah di sini, kalau rasa boleh mengajak anak, ajak. Siapa di sini jadi cikgu sekolah, alhamdulillah, berapa puluh ribu anak murid dia. Tu semua saham dia bila dia mati nanti. Cuma nak minta jangan merungut dia. Satu. Yang kedua, Nabi sebut memperdalamkan sungai. Memperdalamkan sungai. Hari ni tak ada dah kerja perdalam sungai ni, JPS punya kerja. Maksud di sini, ayah-ayah di depan rumah ada parit. Parit tu pecah habis Ustaz. Dia punya dinding, pim apa semua tu pecah Ustaz. Ayah-ayah buat keluar duit sikit, repair balik parit tu, parit tu bagi jadi elok. Bukan banyak pun, RM100 beli simen apa, bubur sikit. Jadi parit tersebut ayak lalu elok ya. Ayak daripada rumah jiran pun lalu elok ya. Selama mana parit itu dimanfaatkan, selama tu ayah-ayah ibu-ibu dapat pahala. Kalau kata 20 tahun parit ni Ustaz, arwah ayah saya buat dulu Ustaz, 50 tahun dah mati, parit tu orang duk pakai sampai lah 50 tahun dia dapat pahala dalam kubur. Tak apa nak faham Ustaz, cuba bayang satu sudah. Di gurun Padang Lumat Bukit Besar apa tu, kan ada satu terusan. Apa nama terusan? Wamat Saman. Berapa ramai masyarakat dia duduk di gurun Bukit Besar Padang Lumat tu, semua ambil manfaat daripada air terusan tersebut untuk mengairi sawah padi mereka. Cuba bayang tengok berapa banyak pahala kalau yang buat tu Wamat Saman, berapa banyak pahala Wamat Saman tu dapat. Lepas tu kita minta benda macam ni, rebut. Nombor 3 Nabi sebut menggali telaga. Nak gali di mana di Sembilang ni saya? Keluar-keluar rumah jalan raya ya saya. Baik. Maksud hadis ini menyediakan sumber bekalan air. Sumber bekalan air. Masjid umum kata nak, saya sesuaikan dengan keadaan semasa hari ni. Masjid umum nak beli water cooler. Ayah-ayah bagi 100. Wakaf RM100. RM100 tu water cooler tersebut dibeli dipakai 70 tahun. Ni Masjid Sembilang kok lah wallahu alam 70 tahun. 70 tahun kita dapat pahala pencen. Faham bahasa tu? Masjid umum tuan-tuan, kami nak perbuat pelebaran apa tandas. Ni paik kepala paik ni orang curi habis, kami nak tukar bubuh hak jenis permanent terus. Kira pulas pun tak boleh dah. Kok lah ada contoh. Ayah-ayah bagi duit sikit. Jadi bila kita bagi duit, orang beli paik hak kekal terus tu. Orang buka paik, orang manfaatkan, kita tetap dapat pahala walaupun kita dah meninggal dunia. Sebab tu kita minta benda macam ni, rebut 3. Nombor 4, bangunkan masjid. Yang ni saya tak mau ulas. Membangunkan masjid. Mana-mana masjid minta sumbangan, bagi 4 ke 5? 4. Yang kelima, mewakafkan Quran. Mewakafkan Quran. Yang keenam, menyuruh anak mendoakan kita. Suruh anak doa kepada kita. Balik bagi tahu pada anak, saya minta malam ni ayah-ayah kalau boleh balik bagi tahu pada anak, aku ni tak mau apa daripada harta hampa ni. Tu bahasa kita nak minta maaf no. Aku tak apa, hampa tak bagi duit kat aku pun tak apa, hampa tak bagi aku kereta besar pun tak apa, aku tak bagi rumah besar pun tak apa. Aku nak minta satu ya. Hampa setiap kali lepas sembahyang tolong doa kat aku. Allahumma ghfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira tu. Doa kat aku hak ni. Kalau nak kata ayah tak erti bahasa Arab, bahasa Melayu. Dan pesan juga pada anak, nanti kalau ayah mati, ayah tak mau apa hampa tolong doa je lepas sembahyang.
Anak kita doa lepas semayang, kita meninggal dunia 30 tahun anak doa, 30 tahun kita dapat pahala pencen. Boleh? Tu kalau anak seorang. Tu kalau anak seorang. Kalau anak 10, kalau anak 100, anak murid. Sebab itu ayah-ayah yang ada jadi cikgu di sini, yang duk terlibat dengan anak murid sekolah rendah, sekolah menengah dan sebagainya. Sebab tu kalau boleh tolong bagi tahu pada anak murid, hampa kalau ni hampa doalah sama kat ustaz nah. Hampa doalah sama kat cikgu nah. Hampa semayang nanti mintalah cikgu, doalah untuk cikgu sama. Minta sajalah. Bila anak murid buat, kita dapat. Sebab tu malam ni ayah-ayah kalau doa, ibu-ibu kalau doa kat saya sekali nah. Abang siap-siap. Nah, hak duk tengok dalam video ni pun, hak duk tengok dalam internet pun, kalau doakan saya sekali. Doa saja, minta. Boleh ke no? 6. Yang terakhir, Nabi sebut gharasa nakhlan. Amalan yang akan bawa kita dapat pahala pencen, tanam pokok kurma. Nak tanam di mana pokok kurma ni sembilang ni, oi. Maksud hadis ini, tanam pokok yang berbuah. Sebab itu kalau boleh ayah-ayah di sini, tanam pokok yang ada buah. Selama buah tu dimanfaatkan oleh orang, selama tu kita dapat pahala. Orang makan, kita dapat pahala. Orang curi, kita dapat pahala. Hak curi tu dosa lah. Ustaz, yang makan tu lutung, Ustaz, lutung, kera, tupai pun kita dapat pahala. Tunggu lah. Sebab boleh faham je lah. Kalau pokok tak ada buah ni, payah tanam, Ustaz. Tanam pokok yang daunnya dimanfaatkan. Ibu-ibu di belakang tanam pokok daun kari poleh apa dia panggil. Kan daun kari tanam, pokok pandan tanam. Lagi apa lagi, pokok serai. Kalau boleh tanam. Boleh manfaat. Apa lagi? Bunga kantan. Oh tanam tu mahal berdengung lah ni. Bunga kantan. Tanam sajalah. Dan ibu-ibu di belakang kurangkan tanam pokok bunga. Kurangkanlah tanam pokok bunga, tanam pokok yang orang ambil manfaat. Boleh dapat sekat tu? Ayah-ayah di sini yang mana ada kebun, kita minta jaga kebun tersebut, tanamlah pokok bunga. Dan satu benda, tanam pokok bunga lah. Sasul. Satu benda je saya minta. Ayah-ayah, ibu-ibu yang ada di sini, siapa yang mak ayah dahulu, waktu mereka hidup, mereka tanam pokok. Bila mereka meninggal dunia, tanah tu mereka wariskan pada kita. Para dapat kat kita. Nak minta tolong sungguh-sungguh. Kalau tak buat apa dekat tanah tu, jangan tebang pokok tu. Jangan kerak pokok tu. Lah. Bila kita kerak pokok tersebut, pahala dia putus pada mak bapak kita dalam kubur. Habis tu nak bawa biar pokok tu. Walaupun kita tak memanfaatkan buah di situ, buah durian, buah rambutan tak makan sah, tupai makan, mak ayah kita dapat pahala. Boleh faham tak? Jangan jalan lah. Ada sahabat kita jumpa jalan, dia dapat tanah, mak dia tanam pokok macam-macam. Bila dapat kat dia tebang habis pokok di situ, dia buat satu benda hak dia kenal lah. Tak kira lah dia buat projek apa, belah kambing ke apa, tak apalah. Bila dia buat projek tu gagal, kambing apa pun tak jadi salah. Jadi dia tinggal tanah tu, dah tak jadi. Masalah tinggal tak apalah, tu tanah kamu. Soalan dia, pahala untuk mak bapak kamu putus sebab kamu tebang habis pokok-pokok buah. Sebab tu kita harap di sini jangan buat benda-benda macam ni. Kesian kat orang tua kita dalam kubur. No, boleh jalan no? Dan yang ada di sini, tanam-tanamlah pokok setakat mana yang kita mampu. Boleh no, insya-Allah. Mudah-mudahan 7 amalan tu kita boleh praktik dalam kehidupan kita, insya-Allah.